Jumlah dinar untuk persaraan bergantung pada kos kehidupan yang kita mahu tanggung. Sebagai panduan, KWSP menetapkan sasaran persaraan pada umur 60 tahun. Asas RM390,000 mencukupi RM650,000 dipertingkatkan 1.3 juta. Angka ini dirancang untuk menampung kira-kira 20 tahun persaraan. Sumber rasmi KWSP. Jika dibuat ilustrasi menggunakan harga emas RM600 segram, nilai dana anggaran dinar persaraan asas RM390,153 dinar, persaraan mencukupi RM650,255 dinar, persaraan lebih selesa 1.3 juta 510 dinar. Ini hanyalah anggaran. Harga emas dan kos kehidupan masa hadapan akan berubah. Jika mula bekerja pada umur 25 tahun dan bersara pada umur 60 tahun, ada tempoh 35 tahun. 153 dinar kira-kira 4 hingga 5 dinar setahun. 255 dinar kira-kira 7 ke 8 dinar setahun. 510 dinar kira-kira 14 ke 15 dinar setahun. Tidak semestinya terus membeli 1 dinar setiap bulan. Boleh bermula melalui simpanan gram secara konsisten. Kemudian cukup menjadikan 1 dinar demi 1 dinar.